Salam guys, semua balik di sini. Okay, so petang tadi ataupun pada time korang tengok video ni, kira petang semalam lah, aku ada pergi briefing untuk pelancaran CMF Phone 2 Pro. So dekat sana tu diorang ada lah bagi briefing pasal produk-produk terbaru yang dikeluarkan lah, macam CMF Phone 2 Pro. Lepas tu ada dia punya buds yang terbaru kan, buds 2, buds 2A dengan buds 2 Plus. Dan kat situ pun diorang showcasing jugalah CMF 2 apa susah sangat nak sebut ni, CMF Phone 2 Pro punya aksesori. Sebab dia aksesori untuk kali ni dia memang dah lain sikit. Kalau dulu dekat CMF Phone 1, ni macam korang tengok ni, dia punya back panel semua boleh cabut kan. Cuma kali ni untuk CMF Phone 2 Pro tak boleh dah. Dah tak boleh nak cabut-cabut back panel dia dah. Dia still lagi ada function macam skru-skru tu semua. Cuma itu je lah kan. Dia macam lebih kepada kosmetik lah. Dia dah tak boleh nak tukar dah back panel tu. So antara main reason kenapa diorang tinggalkan benda tu, diorang ada bagi tahulah yang mana diorang ada buat market survey. Orang tak berapa kisah sangat berkenaan dengan boleh tukar-tukar casing belakang tu. Diorang lagi pentingkan untuk ada IP rating yang lebih baik, and then kemudian ada fungsi NFC. Aku rasa fungsi NFC ni lah yang lagi penting kan, especially untuk pasaran Malaysia lah. Sebab dekat Malaysia ni kita banyak bergantung pada fungsi NFC, terutama kalau korang ni adalah pengguna Touch 'n Go and then nak top up Touch 'n Go kan, mesti akan gunakan NFC. So dia ada pro and cons lah. Dia buang fungsi boleh cabut-cabut back panel tu, tapi korang akan dapat IP rating yang lebih baik, and then kemudian akan dapat juga fungsi NFC. So masa dekat briefing tu, aku dapat lah belik-belik CMF Phone 2 Pro tu. Lepas tu dapat belik juga dia punya aksesori macam yang casing untuk boleh letak add-on kamera fish eye wide. Ada kemudian ada satu juga kamera untuk makro kan. So kat situ aku macam excited lah. Wah, ini confirm boleh lah dapat kita gunakan aksesori tu nanti. Tapi kat sini satu lagi benda yang agak mengecewakan, yang mana untuk CMF Phone 2 Pro ni, aksesori yang available yang boleh dibeli kat Malaysia hanyalah dia punya lanyard sahaja. Yes, yang ini aku memang macam pelik sikit lah kenapa decision diorang buat macam ni. Tapi itulah, korang tak dapat. Mungkin kalau korang nak dia punya yang casing add-on yang boleh letak lens tu semua, mungkin korang kena order secara online, beli dekat luar negara lah, ataupun tunggu orang bawa masuk. So kalau nak beli secara lokal, nggak ada. Dan kemudian dekat event tu juga aku dapatlah tengok warna, ketiga-tiga warna tu lah, iaitu warna oranye, warna putih dan warna hitam. Dan dia punya design finishing pun berbeza. Warna hitam dengan warna putih tu dia macam matte colour, tapi dia punya finishing bila sentuh tu rasa macam kaca, tapi dia bukan kaca. So dalam ketiga-tiga tu aku memang prefer warna oranye lagi lah. Bagi aku warna oranye tu lebih stand out and lebih kena lah dengan CMF Nothing punya scheme kan. Dan dekat event tu juga dia orang ada bagi ini, nampak kotak besar ni kan, yang mana bila buka tu aku tak tahu macam nak tunjuk ni. So bila buka tu nampaklah ni, dalam tu ada CMF Phone 2 Pro, ada buds tu, and then kemudian ada lanyard. Untuk buds ni ada beberapa yang diorang keluarkan, iaitu buds 2A yang paling murah, lepas tu buds 2, dan last kali buds 2 Plus. Okay, video unboxing tapi dah berapa minit kan, tak unbox lagi. Biasalah tu kan, aduh, baru kenal ke channel ni kan. So lanyard ni standard lah, macam yang tahun lepas juga. Dia design yang sama, tak ada apa-apa perubahan. So kita tengok dulu Nothing Phone 2 Pro. Untuk pasaran Malaysia akan masuk satu model je, iaitu model 8GB RAM and kemudian 256GB internal storage. Kalau korang tertanya kenapa CMF Phone 2 Pro kan, kenapa tak 2 je, ini pun soalan yang aku tanya juga masa briefing tu lah. Pelik lah kan, sebab CMF Phone 1, lepas tu kenapa tak CMF Phone 2 kan. So jawapan dia orang, mungkin ada kemungkinan yang mana akan ada CMF Phone 2. Cuma sekarang ni dia orang fokus kepada versi yang Pro, sebab versi yang Pro ni dia punya spesifikasi lebih baik lah kalau nak dibandingkan dengan CMF Phone 1. Sebab dia ada extra kamera, lepas tu macam fungsi NFC, kalis air dan debu yang lebih tinggi. Dan disebabkan harga CMF Phone 1 dengan CMF Phone 2 Pro ni dia tak jauh beza sangat, so dia orang fokus kepada versi yang Pro lah. So dia orang menganggap yang Pro ni akan dapat sambutan yang lebih tinggi berbanding kalau dia buat model CMF Phone 2. Adakah betul akan ada CMF Phone 2? Itu nanti kita nantikan lah. So dia punya rekaan kotak dia simple macam ni, yang mana
Aku dapat warna orange. So kita tarik, buka dekat sini, terus boleh open. Aku suka packaging yang macam ni, lebih baik. Dan kalau korang ada tengok video-video dekat luar yang mana diorang kata dalam kotak ada dapat adapter pengecasan, itu untuk pasaran India sahaja. Untuk globally yang lain tak ada bagi adapter. So dalam kotak korang akan dapat benda yang best juga, iaitu korang akan dapat casing percuma. Ini kira macam bonus jugalah. So kau tak perlu nak fikir dah nak cari casing kan. So casing dia jenis Lucina yang macam ni. Okay, just nice. And then kemudian dalam kotak korang akan dapat phone tu sendiri, ini. And then kemudian kabel pengecasan dengan SIM injector tool. Nak tengok juga ke dia punya SIM injector tool? Sama je lah macam tahun lepas, lebih kurang je. Ni lah dia SIM injector tool dia. Okay, so itu je lah yang ada dalam kotak. So untuk Xiaomi Phone 2 Pro ni, aku sebenarnya ada kira macam ada benda yang aku suka, and then ada benda yang aku rasa macam aduh, dia macam miss opportunity lah. Dia macam hilang lah identiti Xiaomi tu kan, sebab sekarang back panel dia dah tak boleh nak ditukar-tukar macam dulu. Tapi itulah, mungkin moving forward takkan lagi lah korang jumpa benda tu kan, sebab dia orang nakkan IP rating tu, and then juga dia nak fungsi NFC ya. Okay, tak apa, cancel lah, aku tak jadi komplain. So inilah dia design baru untuk Xiaomi Phone 2 Pro, yang mana dekat bahagian atas ni korang nampak perubahan dia adalah dia ada lagi satu kamera extra, yang mana itu adalah kamera telefoto 50 megapiksel 2x zoom, dan dia boleh juga buat digital zoom sehingga 20 kali. Dan kemudian dia punya back panel dia ni pun dia ada macam two tone warna lah. Kalau salah tengok tu rasa macam ni macam flip phone kan, rasa macam nak kepak je. Yang lain dia punya skru semua lebih kurang sama. And then dia ada juga ni boleh pusing buka. Of course lah, dia boleh pusing buka, cabut macam tu. Cuma dia punya ni lebih nipis lah kalau nak bandingkan dengan tahun lepas. And then kemudian kat bahagian tepi ni sama macam Nothing Phone 3A, di bawah power button ni ada satu kira macam key untuk essential key lah. Dia kira macam approach AI yang direka oleh Nothing untuk diorang punya Nothing OS. So kalau banding side by side dengan versi yang pertama ni, boleh rasa lah yang Xiaomi Phone 2 Pro ni lebih nipis, lebih refine lah design dia tu, terutama dekat bahagian skrin, sebab skrin dia lebih nipis macam ini, dia macam terbonjol keluar sikit. So ketebalan dia tu boleh terasa lah, dia punya nipis dia tu. Dan aku rasa di tangan aku memang prefer Xiaomi Phone 2 Pro ni lebih daripada Xiaomi Phone 1. Cuma persoalan aku adalah macam mana dengan aksesori Xiaomi Phone 1 dulu? Boleh ke kalau guna dekat Xiaomi Phone 2 Pro ni? Sebab dia punya alignment semua nampak macam lebih kurang sama. Kita cuba try lah cuba try. Ni unboxing channel Muaz Malik ni dia memang lain sikit. So kita buka yang ni dulu. Kita try. Aku tak tahulah apa benda, nama benda lah ni. Dia kira macam stand lah untuk handphone ni. So kalau macam mana boleh pakai ke? So untuk yang stand ni nampak macam memang boleh digunakan. So boleh lah kan nak letak, nak berdirikan dia macam tu kan. Cuma dia punya fitting tu entahlah, macam lari lah sikit. Entahlah, aku pun tak berapa tahu lah. Tapi kalau korang ada lah stand ni, korang boleh lah gunakan dekat Xiaomi Phone 2 Pro ni. Lepas tu aksesori yang berikutnya adalah macam wallet ni. Nampak macam tak boleh. Dia tak boleh. Dia punya alignment untuk skru memang sama macam korang tengok ni kan. Dia punya alignment skru tu bila letak, aku rasa boleh je kalau nak skru ni. Cuma dekat bahagian bawah ni dia dah lari dah. Dia tak sama. Dia macam lebih pendek sikit. Kalau aku adjust yang bawah ni pula, lari dekat atas ni pula, nampak? So memang untuk aksesori ni tak boleh digunakan. Kecewa sikit. Aku pun tak faham kenapa Nothing pun buat macam ni. Gila pelik Patutnya diorang teruskanlah design yang sama kan. At least kalau kita dah invest untuk dia punya aksesori ni masa dekat Xiaomi Phone 1, boleh guna dekat sini. Dah lah aksesori yang baru semua tak jual kat Malaysia. Betul bunyi ke? Betul lakulah. Geram. So sekarang tinggal aksesori lanyard je lah. So untuk lanyard tu, kalau korang ada dekat Xiaomi Phone 1, bolehlah guna dekat sini. Dia sama. Yang ini memang confirm boleh gunakan. Aku malas nak buka, aku malas nak try. Korang faham lah. Korang tutup mata, korang bayangkan je lah. Okay, so kita dah boot up dah Xiaomi Phone 2 Pro ni. Dan sampailah ke segmen yang aku rasa korang suka, iaitu mari kita baca spesifikasi. Okay, so dia punya skrin depan dia ni berukuran 6.77 inci, flex
flexible AMOLED display. Dia gunakan pelindungan Panda Glass sama macam Nothing Phone 3a. Pixel per inch 387 ppi, so kira bagus. 10-bit color, 1 billion color, 120Hz. Maximum outdoor peak brightness dia 1300 nits, bagus. And then kemudian dia punya nits maximum 3000 nits. Menyokong HDR10+, ada IP54. Capacity battery 5000 mAh, support 33 watt fast charge. Dan kemudian dia support juga 5 watt reverse wired charging. Maknanya dia tak ada wireless charging tu semua. Dari segi chip pemprosesan, dia gunakan MediaTek Dimensity 7300 Pro. And kemudian capacity RAM 8GB, internal storage 256GB. Dia juga ada under display fingerprint scanner, yang mana kedudukan kat bawah ni bila aku guna, okey, laju je dia unlock phone ni. Speaker ada satu saja dekat bahagian bawah, tapi menurut CMF dia ada feature 150% volume speaker, yang mana maksud dia bila dah sampai 100% tu dia boleh naik sampai 150%. Kira dia punya bunyi dia tu kuat dah. Dan kemudian dari segi OS, dia gunakan Nothing OS 3.2, yang mana untuk software update dia bagi major software update 3 tahun, security update selama 6 tahun. Dan bila korang boot up, macam ni lah rupa bentuk dia. Dan macam korang nampak ni, tak ada any bloatware lah, sangat minimal lah. Benda-benda yang basic lah. Kalau bloatware pun macam gallery ni semua nothing, recorder, itu tu benda-benda wajib lah. Other than that, macam app yang pelik-pelik tu semua memang tak ada. So dekat sini dia punya OS clean, so good job Nothing. And then kemudian untuk kamera dekat bahagian belakang ni, korang nampak dia ada 3, so total dia ada 4 kamera. So kamera utama dia adalah 50MP f1.88, kemudian kamera telefoto 50MP f1.85, kamera ultrawide 8MP f2.2, and then kemudian kamera selfie 16MP f2.45. Jadi bila digunakan chip pemprosesan level mid-range ni, Dimensity 7300 Pro ni, dari segi capability kamera dia tu tak adalah tinggi sangat, tapi bagi aku okey lah. Contohnya macam korang boleh record 4K up to 30 frame per second. Kalau korang nak shoot 60fps, then korang kena turun ke 1080p lah. Untuk OIS, dia tak ada lah. Dia buat secara software, iaitu Electronic Image Stabilization, EIS. Dan dia punya essential key ni pun dia ada macam upgrade sikit lah kalau bandingkan dengan yang sebelum ni aku guna. Kalau dulu korang boleh tekan sekali untuk screenshot and then korang boleh buat note, ataupun korang tekan lama-lama dia screenshot and then kemudian dia recording. Tapi sekarang dia ada satu lagi feature tambahan, yang mana korang boleh masuk dekat kamera app ni, and then korang boleh, keluar ni pula jap, by using that, and then korang boleh tekan dan dia akan ambil note tu berdasarkan gambar yang korang ambil, dan dia akan masukkan dalam essential space lah. Yang nak masuk dia senang je, tekan double click 2 kali, dia akan masuk dekat dalam essential space tu. Adakah essential space ni bermanfaat? Itu aku tak pasti lah. Dia akan depends pada macam mana korang gunakan smartphone ni. Untuk aku mungkin kurang praktikal lah kot. Sekejap, aku sebenarnya teringin nak tahu macam mana bunyi speaker mono dia kan. So untuk mengelakkan copyright, kita pasang video sendiri lah. Muaz Malik di sini. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 10.27 pagi, yang mana dekat Muaz Malik studio ni kerja sebenarnya bermula pukul 10 pagi. Yes, memang best gila kan kerja sini. Dan okay, so aku rasa antara kelemahan yang ketara untuk Xiaomi Phone 2 Pro ni adalah dekat bahagian speaker dia lah. Feature 150% tu memang dia akan kuatkan lah volume tu, tapi pecah bang. So Lala pakai dekat 100% je dah cukup dah. Dan ketiadaan stereo tu memang terasa lah. Sebab kalau kau dah biasa pakai stereo, lepas tu tiba pakai mono, akan rasa bunyi tu macam tak berapa imersif sangat lah. Lain-lain ni memang okey. Dia punya haptic engine dia kan, bila type vibration dia tu very tactile, sedap. And then kemudian dia punya screen depan ni kan, kalau korang bandingkan dengan yang sebelum ni, dia nampak lebih kemas lah. Dia punya bezel dia tu lebih nipis. Dan dia punya screen ni by default bila korang beli, sama macam phone Nothing, korang dah dapat pre-applied
screen protector. So untuk harga RM1,199, aku rasa memang auto buy lah smartphone ni. Bagi aku berbaloi lah. Korang akan dapat OS yang memang one of the best dekat dalam market sekarang ni. Yes, dia memang tak ada banyak fungsi AI tu semua, tapi kalau ada banyak fungsi AI kita tak gunakan pun tak function juga kan. So yang penting dia punya UI dia tu stabil. So aku suka gunakan UI daripada Nothing. Memang dia orang ada buat banyak improvement, terutama dari segi dia punya smoothness tu bila korang guna. And then aku suka juga cara Nothing dengan CMF ni bawa dia punya branding dia tu, yang membuatkan bila pakai phone ni rasa macam cool lah. Dan sekejap, aku try pakai casing ni, tengok. So macam ni lah rupa kalau pakai casing. Tak lawa, tak berkenan, abang tak berkenan. Memang aku akan pakai bogil macam ni je lah, naked macam ni je. Cantik lah. Okay, so memang tak tahu, untuk aku memang auto buy lah. aku suka pakai. Cantik lah. Aku akan terus masukkan singkat aku lah dalam ni. Now kita tengok Buds 2 ni pula. Dengar rumours kata dia punya sound mantap sangat kan? Betul ke mantap? Okay, so yang ini pun dapat warna orange juga. Cantik. Aduh, aku suka betul lah barang daripada CMF ni. Pilihan colour dia tu memang kena betul dengan jiwa aku lah. Jadi yang ni dia punya finishing dia jenis matte juga, sama macam yang orange yang korang tengok ni. Tapi dia ada macam dial kat atas ni. Ada function ke dial ni? Tak ada function. Dia just untuk korang masukkan lanyard lah, boleh gantung kat leher. So dekat sini dia ada indicator light, and then ada port type C untuk pengejasan. Dan bila kita buka tu macam tu lah. Cantik. Comel, abang suka. Sekejap, aku pairing sebab aku memang nak try dia punya bunyi dia macam mana. Okay, so kalau korang nampak ni, bila aku buka je phone, dia akan terus boleh connect terus dengan CMF Phone 2 Pro ni. Easy. Okay, so dah connected. Marilah kita pasang kat link, tengok macam mana. Okay, so untuk noise cancellation dia ada beberapa level yang kita boleh gunakan, sama ada low, mid ataupun high ataupun adaptive. Kalau guna mode transparency, kalau cubaan suara dia still tak adalah rasa natural sangat. Bunyi daripada luar memang natural, cuma bila aku bercakap tu dia still macam muffle punya sound lah. Yang itu aku tak berapa suka lah. So far bagi aku yang paling best dia punya pass through bila bercakap tu adalah AirPods Pro, and then kemudian Google Buds Google Buds apa Google Pixel Buds Pro 2. Yang itu dua tu paling best lah dia punya pass through dia. Yang ni biasa je lah. Okay, tak apa, kita nak try dia punya sound je. Sekejap. Tidak lamanya kembali pulang, you don't wanna lose it again. I'm not like you want someone to hurt like you. Okay, so dengan aku test beberapa lagu yang ada, aku boleh simpulkan memang dia punya bunyi untuk harga dia tu nice lah, sedap lah. Tapi dia akan base kepada preference masing-masing lah. By default, dia punya bunyi dia tu very dynamically kuat gila, dia punya dynamic dia. Cuma dia punya bass frequency dia agak kuat juga lah kalau bandingkan dengan produk Nothing kan. Macam Nothing Ear Stick yang aku guna. Sebab sekarang aku punya favourite yang aku selalu guna untuk pergi gym ke apa ke adalah Nothing Ear Stick. Mana aku letak ni Nothing Ear Stick ni memang favourite aku lah, sekarang aku guna. Tapi walaupun dia very ke arah bassy, okay je kan bila aku layan. Aku rasa kalau aku layan dalam lagi sejam dua, telinga aku confirm akan adapt lah dengan sound yang ada dekat Buds 2 ni. So overall dari segi dia punya presentation, overall packaging untuk produk ni dengan design dia semua, and then kemudian dari segi quality audio dia dan dia punya support untuk software, aku boleh bagi A lah. So berbaloi lah kalau beli. Yang ini harga dia RM199. Kalau korang nak yang lagi power sikit, kena go for yang CMF Buds 2 Plus lah. Sebab yang tu dia ada support LDAC. Yang ini dia tak adalah support LDAC, dia support AAC je. Sebab tu aku test sound music gunakan YouTube Music je. Tak ada function pun kalau pakai Tidal ke ataupun Apple Music ke kan. So kesimpulan dia overall memang best. Aku akan gunakan device ni
untuk beberapa hari. Gujok kepada CMF sebab bawakan device ni. Yes, aku kecewa sebab dia dah ubah pendirian dia orang untuk customization dari segi back panel tu semua. Tapi aku faham juga kenapa dia orang buat macam tu. Overall, tahniah CMF, produk yang sangat baik, and then peletakan harga yang sangat bijak. Aku boleh guarantee yang mana phone ni confirm akan laku keras. Jadi sampai di sini saja video unboxing aku untuk CMF Phone 2 Pro dan Buds 2 ni. Kalau korang berminat untuk beli, aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah. Jadi guys, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.